kamu kena ingat Dr. Zul, jangan main puaka sangat. Rasa sikit jiwa. Dalam parlimen dia cakap apa? Oh, tahun ni kita belanjakan 1.4 juta untuk beli ubat PrEP. Tahu ubat PrEP ni apa? Ubat PrEP ni ialah ubat, kamu kena HIV, siapa paling malaikat 44, kamu kena HIV, kamu makan ubat PrEP tu, untuk simptom HIV tu direndahkan. Dan kamu boleh terus buat kerja tu tanpa ada transferring HIV kepada orang lain. Kerajaan bagi kita cuba. Dan saudara, dalam ulasan belanjawan Dr. Zul umum apa? Ni ramai tak nampak. Dia umum 1.4 juta tahun 2025. 2026 oleh kerana buat pambak, membiak buat-buat jahanam ini saudara. Kerajaan memperuntukkan 5.7 juta pula untuk membeli ubat PrEP kerana pesakit perangai itu makin lama makin bertambah. Saudara, kita menyebut bala itu, sedangkan kita tak pernah terbayang bala itu macam mana saudara. Dan bila dia datang, dia tak tanya, dia datang ombak tu sekali, ni rumah siapa? Rumah Cikgu Bat. Tapi rumah Cikgu Bat. Tak ada saudara. Sekali dia tapau. So, kita tak mampu melawan. Kerana itulah, apabila ada daya, ada kesungguhan, kita harus lawan dengan penuh kesungguhan. Sebab apa? Sebab kita hamba, dia pencipta. Tugas kita melaksanakan apa jua daya kita.